Tuan-tuan ingat tak Ustaz Zulkifli? Dia cerita dalam YouTube. Banyak dalam YouTube ni benda baik. Dia kata apa? Ada seorang mai jumpa dia. Ustaz, saya ada 4 orang anak. Anak saya didik dengan agama, tapi anak saya hormat saya pun tak. Anak saya cium tangan saya pun tak. Makan sekali pun tak. Ustaz, apa salah saya Ustaz? Sedangkan saya ada mak. Saya hormat mak saya. Saya minta maaf dengan mak saya. Mak saya ni selalu sebut aku maafkan kamu. Saya pernah selalu cium tangan mak ayah. Pasal apa anak tak cium tangan saya? Ustaz ni kata apa? Mungkin ada dosa kau, cuba abang pikat dengan mak kamu. Dia kata saya setiap minggu balik saya minta maaf dengan mak ayah. Pasal apa anak saya tak hormat saya? Dia kata cuba abang fikir tengok. Rupanya dia balik-balik dia doa, ya Allah, apa salahku ya Allah dengan mak aku ya Allah, kau bagi ilham kat aku. Rupanya dia renung-renung, dia ada dosa dengan mak. Abang, siapa sini ada anak tak hormat dia, abang renung balik dosa dengan mak ayah kita. Mungkin Tuhan bayar cash. Jangan main jumpa Ustaz, anak saya ni Ustaz tak boleh didik pasal apa dah. Renung balik masa hidup muda kita. Jadi dia tuan-tuan renung-renung, rupanya dia ada dosa dengan mak. Esok terus pergi rumah mak, bawa anak ni tak hormat dia tuan-tuan. Bila sampai dekat mak, dia duduk depan mak, dia kata apa? Mak, kalau saya ada dosa dengan mak, maafkan saya mak. Mak ni kata apa? Hang setiap minggu balik, hang minta maaf macam ni lah. Aku ampun dah, hang jangan minta aku ampun dosa. Kemudian dia kata, Mak ingat tak ketika umur saya 17 tahun? Mak ni terus bertukar muka. Mak ingat tak ketika saya umur 17 tahun, saya pernah kata dekat mak, mak orang tua tak ada otak. Mak, maafkan saya mak. Terus muka mak ni berubah. Mak ni kata apa? Dosa hang aku ampun, tapi dosa hang kata aku orang tua tak ada otak, aku simpan dalam hati. Aku takkan ampun dosa hang sampai mati. InsyaAllah aku takkan ampun dosa hang. Dia kata layak hang kata aku orang tua tak ada otak, sedangkan aku yang melahirkan hang. Aku suap makanan mulut hang, aku membesar. Hang kata aku orang tua tak ada otak, aku simpan yang ni sampai aku mati, aku tak ampun. Rupanya yang ni mak dia tak ampun. Dia pegang tangan mak, mak maafkan saya mak. Mak kata aku takkan ampun sampai aku mati. Ni aku dah tanam dah, aku dah simpan dah, tak mau ampun. Kemudian dia buat macam mana? Dia letakkan tangan atas kaki mak dia, dia tundukkan kepala. Mak, maafkan saya mak. Dia toyak sungguh-sungguh. Mak ni pegang bau. Mak mana tak sayang anak, angkat. Oleh kerana hang minta sungguh-sungguh, wahai anakku, hari ni aku maafkan kamu. Sebut saja macam tu, dia angkat kepala.